Kekurangan ruang dalam bilik mayat di hospital akibat jumlah kematian pesakit COVID-19 yang terus meningkat. Langkah segera yang terpaksa diambil menyediakan kontena khas untuk menyimpan jenazah atau mayat-mayat berkenaan. Senario itu yang sebelum ini dilaporkan di luar negara seperti di Amerika Syarikat dan India. Kini sudah pun berlaku di negara ini. Ikuti laporan eksklusif wartawan Mohan Chinasamy. Adalah kontena mayat pesakit COVID-19 yang telah disediakan oleh Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Untuk pengetahuan anda, jumlah mayat pesakit COVID-19 yang boleh diletakkan di dalam kontena ini maksimum boleh mencapai sehingga 20 mayat. Dan untuk pengetahuan anda juga, jumlah angka korban yang semakin meningkat di negara ini menyebabkan Jabatan Forensik di Hospital Sungai Buloh ini mewujudkan satu kontena khas untuk menyimpan mayat-mayat pesakit COVID-19 sebelum urusan pengebumian atau untuk urusan siasatan oleh pihak pengurusan hospital. Kontena ini diletakkan pada 15 Mei lalu selepas jumlah kematian harian pesakit COVID-19 di Hospital Sungai Buloh meningkat lebih 40 orang. Kontena logistik selebar 20 kaki dengan 16 katil ini diletakkan berhampiran rumah mayat bagi memudahkan urusan. Kru RTM yang dibenarkan masuk ke kontena berkenaan diarahkan untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaian PPE yang lengkap. Selain itu, kami turut diajar cara-cara proses sanitasi badan sebelum dan selepas memasuki kontena mayat. Di dalam kontena ini, 4 mayat bukan Islam telah diletakkan sebelum waris atau ahli keluarga datang untuk menuntut. Saya dimaklumkan mayat hanya disimpan antara 24 jam hingga 48 jam sahaja dan sekiranya ia tidak dituntut, pihak hospital akan melaksanakan tindakan selanjutnya. Umumnya, pengurusan jenazah atau mayat berkaitan COVID-19 tidak semudah mengurus jenazah biasa selain melibatkan banyak prosedur. Pada masa sama, ia memerlukan penyediaan ruang lebih banyak dengan aspek pengurusan jenazah COVID-19 yang mengambil masa. Tambahan pula, setiap kematian melibatkan jangkitan COVID-19 memerlukan siasatan lengkap, pengambilan sampel, proses menunggu keputusan dan perincian kontak rapat jenazah. Justru, penyediaan kontena khas oleh Hospital Sungai Buloh adalah bagi memastikan aspek pengurusan jenazah atau mayat COVID-19 dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Saya berada di dalam kontena mayat yang disediakan oleh Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh dan sebenarnya saya sedang menggigil kerana saya dikelilingi oleh 4 mayat yang akan diuruskan untuk proses pengebumian. Untuk pengetahuan anda juga, ini adalah plastik kuning yang mengandungi uri atau plasenta yang disyaki positif dan diletakkan untuk proses pelupusan. Untuk pengetahuan anda, ini bukan drama, ini bukan sandiwara. Dan ini bukan plot agenda pihak barat seperti yang diwar-warkan oleh setengah pihak. Ingat, COVID itu benar, maut itu benar. Sekiranya anda tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, bukan anda saja, saya sendiri akan berada di sini. Ingat dan fikir-fikirkanlah. Mohan Chinasamy, RTM.